Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu daripada 5 akhlak penting yang disebut dalam Al-Quran ialah akhlak benar dengan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Benar yang dimaksudkan di sini antaranya ialah benar di dalam kata-kata, iaitu seorang itu mestilah tidak menipu kata-kata ataupun tidak mengeluarkan kata-kata yang berbentuk penipuan. Tetapi benar di sini lebih daripada hanya sekadar menipu, bahkan termasuk juga benar dalam bertindak, iaitu benar dalam menyampaikan amanah. Banyak ataupun ramai orang-orang yang contohnya diberikan amanah untuk menilai sesuatu perkara baik ataupun buruk, menjatuhkan hukuman dan sebagainya, maka mereka hendaklah benar di dalam melaksanakan amanah-amanah tersebut. Salah satu daripada maksud benar juga ialah tidak melakukan khianat, iaitu apabila contohnya seorang yang diamanahkan untuk menyembunyikan sesuatu rahsia telah membocorkannya, ataupun telah diamanahkan dengan harta tertentu untuk disimpan dan dijaga, maka apabila dia telah pecah amanah dengan mengelesatkan harta tersebut, maka dia telah tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, seorang yang benar dengan Allah tidak terpengaruh dengan hawa nafsu, kerana hawa nafsu merupakan salah satu daripada punca utama kepada manusia bertindak berlawanan dengan sifat yang mulia ini. Dan selain daripada itu, seorang yang beriman akan berusaha untuk memperkuatkan sifat benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membantu orang lain juga. Dia bertindak membantu orang lain untuk bersifat benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala.